Puan-puan yang kami hormati sekalian. Ya, selamat datang diucapkan kepada tuan-tuan dan puan ke Majlis Convocation ke College Politeknik Mara kali ke-41. Selamat datang tuan-tuan puan-puan. Harapnya semua dah lunch. Harapan lah orang kata. Ya, kami betul. mendoakan baik-baik saja buat tuan-tuan dan puan-puan. Dan difahamkan petang ini adalah para graduan kita semuanya daripada KPTM Bangi. Yes. Untuk program Diploma Business Management. Alhamdulillah hari ini ramai ibu bapa kita, waris-waris graduan KPTM yang hadir memeriahkan Majlis Convocation kita buat kali ke-41 sidang 2. Ya, terima kasih yang diucapkan ke atas kehadiran anda semua pada hari ini. Ya, Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk hari ini seperti yang anda lihat ya, Alhamdulillah Majlis Convocation kita telah pun berlangsung dengan jayanya untuk sidang 1 pada pagi tadi. So kita akan teruskan pada petang ini dengan sidang kedua. Untuk makluman semua ya, jumlah graduan bagi KPTM seluruh Malaysia untuk tahun ini 2025 adalah seramai 7,025 orang graduan yang kita berikan ataupun kita bahagikan kepada 8 sidang. Ya, betul Ina. Cuma saya mungkin nak berkongsikan di sini ya. Ya. Kalau ada saudara mara yang jauh yang tidak dapat hadir pada hari ini, janganlah bimbang. Sebab apa? Kita juga ada live ya. Live di TikTok, di Facebook dan juga di Merentas YouTube. semua platform kita Ya, betul. untuk hari ini KPTM Official.
Wow. Pengisytiharan graduan serta ucapan aluan oleh Yang Berbahagia Ketua Pegawai Eksekutif Kolej Politek Mara Sdn Bhd. Semua graduan diminta berdiri. Hilman Hafiz Hazmi, Ahmad Taufik Aiman Ahmad Anwar, Muhammad Adil Azhar Abdul Aziz, Muhammad Faris Aiman Muhammad Hafiz, Ahmad Nawfal Buwai. Bersama-sama kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah dan mendoakan roh Allahyarhamah ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Al-Fatihah.
Majlis dengan ini mempersilakan Wakil Allahyarhamah Syifa Syahirah binti Kamaruddin untuk menerima anugerah. Terima kasih yang berbahagia Tuan. Memanggil namamu selalu sering ku rasa sebulan hatiku tiada tertahan. Ku pandang kiri, ku pandang kanan, dekat tiada. Risau batinku menangis, risau makin kau jauh, makin hatiku bertambah kacau. Mengapa kita yang memilih aku ada dirimu? Jika benar itu jangan berjanji padaku. Percaya selalu, biarkan semua mereka berkata, asal jangan pernah engkau hilang hati. Berjanji padaku, percaya selalu. Aku bagaikan mentari jiran menghiasi cahaya kamarmu. Aku pun juga seperti rembulan menemani di saat malammu. Ku rasa resah bila kau tiada, hadirmu mengubah sejuta rasa pasti. Dengan tenggelam oleh gelombang meteorisme
ingatlah pesan orang lama, tak lama sangatlah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ingat, anda adalah duta KPTM dan setiap langkah anda selepas ini akan membawa nama baik institusi ini. Nama anda adalah cermin kepada nama kolej ini. Justru jagalah ia dengan sebaik mungkin. Buktikan kepada masyarakat bahawa graduan KPTM bukan sahaja memiliki ilmu dan kemahiran, tetapi minta restu doa ibu bapa. Boleh? Boleh? Janji? Janji? Macam itulah. Hadirin hadirat dan para graduan yang dikasihi sekalian, adik-adik Gen Z sekalian. Akhir kata, saya doakan anda semua terus maju jaya dalam apa jua bidang yang diceburi. Intailah wajah-wajah gurumu yang membakar diri demi menjadikan dirimu insan yang lebih baik. Merekalah yang sentiasa memberi, menduga, memimpin, mencapai, dan mengujimu agar ilmu yang diberi tegar dalam dirimu. Semoga usaha mereka membawa kepada kemenjadian anak bangsa yang amanah, teguh, bijaksana, dan dapat menginsankan ihsan. Sebagai tanda berterima kasih kepada mereka, berikanlah tunduk hormat kepada pensyarah. Graduan tunduk. Di celahan para tetamu yang hadir pada hari ini, sesungguhnya mereka ini telah hadir bersamamu hingga ke saat ini. Mereka masih sanggup mengorbankan masa, tenaga, dan wang ringgit, datang dari jauh dan dekat, semata-mata untuk meraihkan kejayaanmu bersama pada hari ini. Maka berikanlah lambaian kepada mereka dengan penuh kasih sayangmu, dan juga marilah sama-sama kita memberi tunduk hormat kepada mereka. Graduan tunduk. Para graduan sekalian, intailah sekali lagi wajah ayah, ibumu, dan saudara yang kamu kenali di celahan para tetamu kita pada hari ini. Berikan lambaian kasihmu kepada mereka. Sesungguhnya anak-anak graduan, inilah insan yang telah menatang ubat minyak yang penuh pengharapan agar anaknya jadi insan soleh, soleha, berguna kepada masyarakat.